Kim Siang daripada Sisi Advisory atau Kang Sisi 49 ya. Hari ini kita punya tajuk ialah kalau ingin kumpulkan duit kecemasan dan duit melabur, mana yang lebih berbaloi dari segi ciri kewangan ya, tajuk ini. Jadi ya, dana kecemasan adalah yang paling berbaloi untuk mengutamakan terlebih dahulu ya. Jadi mengapa bapa itu bertindak sebagai menampang kewangan anda terhadap peristiwa yang tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan, kecemasan, perubatan dan kerosakan kereta dan besar ya. Jadi menggalakkan hutang ya. Tanpa dana kecemasan, anda mungkin terpaksa menggunakan kad kredit atau mengambil pinjaman peribadi ya, berfaedah tinggi untuk menampung kos kecemasan ya. Ini menghakis kekayaan masa depan anda. Jadi setelah anda membina dana kecemasan yang kukuh, barulah anda beralih untuk memberi tumpuan kepada dana pelaburan ya. Jadi menggalakkan inflasi ya. Hanya menyimpan wang di bank simpanan lama ya, kelamaan akan kehilangan kuasa beli akibat inflasi ya. Jadi pelaburan ya. Jadi amanah seperti dalam saham amanah hartanah atau membolehkan wang anda berkembang ya. Jadi mencari matlamat jangka panjang ya. Pelaburan adalah kunci untuk mencari matlamat yang kewangan besar seperti persaraan, pendidikan dan kanak-kanak ya. Sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.